sempang nak masuk kebun kita. Cuma kita nak pergi beli anak pokok dulu untuk penanaman hari ini. Sekejap lagi sampai. Ni kawasan Chenor, kawasan Chenor sini. Okey, tempat pembelian anak pokok kita. Ini pokok mesta yang kita baru beli tadi. Okey, ini kita bersihkan dulu sikit. Apa ni, rumput-rumput yang naik. Baba Syekh style tak meracun lah. Saya potong. Ni pokok yang di tepi pagar ni, pokok mesta kita. Yang tu matua. Dah tinggi berapa kali ganda dah macam mana. Ni pisang-pisang hutan. Pisang hutan yang tumbuh yang sana dah ada 2 tandang. Kita ambil je, kita biar. Okey, hari ni kawasan yang kita nak apa dah ni, mesin rumput. Tengok pokok-pokok sekejap je naik. Tu mesta tu duduk celah-celah pokok-pokok. Kejap lagi kita akan bersihkan sampai belakang sana. Ini hari puasa je, hari tengah puasa Ramadan. Kita buat kerja sampai dihidrat lah. Yang ni tanah orang sebelah lah. Tanah Abang Syekh ni yang apa tu, nampak pagar-pagar tu kan. Pagar-pagar tu. Kat depan sana tu kolam yang memanjang lah. Kita akan bersihkan belakang sekejap je. Kita tinggal sekejap je memang naik. Hari ni kita akan potong. Kita tak meracun, memang kita potong rumput-rumput pokok-pokok dengan mesin ni. Mesin yang kepala chainsaw ni. InsyaAllah. Okey, kita dah cerahkan kawasan ni. Ni kita nampak pokok-pokok kita. Pokok mesta yang dah naik. Pucuk-pucuk dah 2 kaki yang ni. Setahun dia naik 2 kaki. Kita punya benda ni, mesin ni dia rosak ujung ni. Dia bukan rosak betul, dia macam pecah. Kita ada satu lagi mesin lah. Yang di hujung sana tu ada mesin satu lagi. Alhamdulillah. Kita rehatkan yang ni, kita baiki dulu. Lepas tu kita duduk tanam pokok kejap. Yang ni kita, yang minggu lepas, 2 minggu lepas yang ni kita tanam yang ni. 3 ni dalam kawasan semak ni kita bersihkan. Kawasan ni memang tenggelam air sampai sini lah. Tapi 2 minggu setahun lah dia tenggelam. Jadi tanaman yang tahan tenggelam mesta antaranya. Lepas tu kita tanam dia lah. Okey, ni lubang yang kita tanam, yang kita gali nak tanam. Tu standby lah. Ujung sana 25 kaki. Itu yang 30 kaki. Jarak antara pokok ke satu pokok yang tu. Okey, ni yang sungai lah. Kalau sempat hari ni kita nak tahan bubur sekejap. Ni daripada hujung ni kita buat sampai ke hujung pagar sana. Memang kita buat. Seberang sana pun ada ni. Ada mesta kita tanam. Ni jarak dia jauh-jauh sikit lah. Baru ni pun tenggelam tapi berpucuk balik. Alhamdulillah. Okey. Ni Saiful sedang memotong pokok-pokok. Rumput-rumput. Orang sini panggil rumput.
Okey, kita berehat dulu tengah hari ni. Pasal biasalah puasa kan, dahaga kan. Tapi kita teruskan puasa kita. Kerja bukan bermakna kita perlu buka kan, tapi ada yang kerja yang terlampau berat sampai kita dah melampau kan, dihidrat ke apa ke, ada yang diharuskan berbuka kan. Tengok mana-mana tahap keimanan kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini akan membuatkan kita lagi kukuh pendirian, ditingkatkan iman kita, kekuatan kita, insya-Allah. Saya pun masih lagi hala balik memotong rumput. Okey, sekarang ni kita ada 2 pohon pisang yang kita biar hidup, yang tumbuh sendiri tanpa kita tanam. Okey, ada jantung. Dan ni ada satu lagi itu tumbuh. Orang-orang seli yang lalu dia tak ambil, jadi kita boleh bawa balik lah hari ni. Kejap lagi kita tebang. Perjalanan balik atau keluar daripada kebun. Kita balik dulu untuk hari ini dan sambung di kemudian hari. Itu diturunkan secara berangsur-angsur. Sementara Al-Quran ketika diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Allah Ta'ala sampai ke Baitul Izzah, secara serentak